Hai korang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Finally, lepas setahun Ifah muncul balik di YouTube channel ni. Alhamdulillah, terima kasih semua pada semua subscriber, viewer yang support channel Ifah ni. Dan sebenarnya personally Ifah memang sangat-sangatlah rindu dengan channel Ifah ni. Dan insyaAllah lah doakan Ifah konsisten untuk update video-video baru, share benda-benda yang berilmu, bermanfaat untuk anda semua. So untuk video kali ni kan, Ifah just nak share journey Ifah setahun yang lepas, apa yang Ifah lalui. Sikit. Ifah tak nak cerita semua tapi so far Alhamdulillah Ifah melalui fasa yang baru. Okay, fasa yang baru dalam hidup. Fasa apa tu rahsia. Ifah tak nak kongsikan. Cuma benda tu sesuatu yang barulah pada Ifah. Tapi di samping-samping semua tu adalah benda-benda yang masih lagi tak complete. Beberapa impian ataupun misi yang Ifah tengah usahakan dan masih lagi dalam proses. So minta anda semua doakan semoga apa yang Ifah usahakan dipermudahkan. Untuk video kali ni kan, Ifah tak nak video ni hanya sekadar cerita kosong. Nak juga share satu doa yang Ifah jumpa doa ni. Ini adalah salah satu doa favourite Ifah juga. Setiap kali driving, setiap kali tak buat apa-apa ke, mulut ni sentiasa tergerak untuk baca doa ni. Dan first time Ifah dengar pasal doa ni daripada Ustazah Hafizah. So doa dia adalah Allahumma inni as'aluka bi'anni ashhadu annaka antallah la ilaha illa anta antal ahadus somad allazi lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bila kita baca doa ni, Nabi kata doa kita tu tidak akan ditolak. Mungkin kita boleh sama-sama amalkan sebelum kita baca doa. Kita baca doa ni dulu. Doa yang memuji Allah, doa mengagungkan Allah. Allah ni sentiasa mendengar dan tak ada satu doa pun yang tak dimakbulkan. Cuma doa kita tu dimakbulkan dalam 3 keadaan. Sama ada dia dimakbulkan terus, yang kedua dia tangguh dulu, ataupun dia bagi doa kita tu dekat syurga nanti. Mungkin korang boleh baca dan amalkan. InsyaAllah semoga menjadi manfaat kepada anda semua. Ifah tak nak panjang-panjang video ni. Last sekali Ifah nak doakan pada semua. Ifah doakan semoga segala urusan kalian dipermudahkan. Okay, bye-bye. Assalamualaikum. Allahumma inni as'aluka bi'anni ashhadu annaka antallah la ilaha illa anta antal ahadus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nabi kata siapa doa macam ni, doa tak tertolak.